Korang mesti ada kenal jenis manusia yang bila kita balik kampung, dia automatik jadi Cik Kiah Jabatan Siasatan Peribadi. Tak payah bagi hint pun, dia terus tanya macam-macam. Bila nak kahwin, soalan wajib macam azan maghrib. Tak pernah miss. Macam jodoh ni boleh order kat GrabFood, tekan-tekan terus sampai depan pintu. Kalau dah kahwin, dia upgrade pula. Bila nak ada anak, lepas tu dia buat muka simpati. Padahal lepas tanya tu, dia pusing cerita kau kat dapur, entah-entah tak subur. Dapat anak, soalan dia evolve lagi. Sorang je ke? Tambahlah lagi, biar meriah. Hello kak, ni anak, bukan setem koleksi. Kalau kerja biasa je, dia cebik. Tu anak Mak Timah dah kerja overseas, beli rumah 3 biji. Kau kerja cashier je? Makcik, ni kampung ke? TikTok comment section. Paling lawak, hidup dia sendiri pun berterabur. Suami entah ke mana, anak pun dah lama unfollow dia dalam real life, tapi sibuk nak audit timeline hidup orang. Yang kita nak balik kampung rasa damai, dapat kuih loyang, kopi O, borak elok-elok, bukan balik-balik kena tembak soalan macam tengah temu duga masuk syurga. Next time kalau ditanya lagi, senyum je. Dalam hati baca doa, Ya Allah, pelihara aku dari manusia mulut tempayan, tapi hati kosong.